Kasar. Oh. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Okay, hari ni dekat area Pantai Siring. Turun lagi kat sini. Hari ni bulan puasa guys. Puasa ke-15 kalau tak silap. 15 ke 14. Kurang tu lah. Sebab dah keluar lagu raya tadi. Keluar lagu raya, puasa 15 lah. Jadi bersama-sama aku Rivik Trooper 330. Ni saiz dia 330. Lepas tu ketebalan IB ni 0.9. Untuk dia ada dua, 1.2 dengan 0.9. Yang dia aku pakai 0.9 sebab dia ada ringan sikit lah dengan 1.2. Beza dia berapa kilo tak silap, 10 kilo lebih kurang itulah. Yang ni 43 kilo, yang 1.2 aku tak ingat berapa kilo lah. Jadi kalau korang nak dapatkan IB ni, korang boleh contact kedai Kayak Melaka. Aku sertakan tempat location untuk pergi ke kedai Kayak Melaka. Korang boleh tengok kat mana. Jadi kalau korang berminat, nak tengok-tengok dulu IB, nak tekan-tekan dulu, nak picit-picit dulu kan, korang boleh pergi ya. Kalau korang nak beli juga, korang boleh contact aku. Boleh message kat bawah tu. Nak tanya apa-apa, sebarang soalan pasal IB, kayak, boleh tanya juga. InsyaAllah kalau aku boleh jawab, aku jawab. Dari ini bersama aku tu nanti Zaid sekali kedua repeat dengan dia. Hari tu turun dengan dia kat Pekan Balak. Lepas tu Abang Gani pun ikut sekali. Dulu dia beli IB aku, kecil tak puas hati, dia beli IB lain. Yang ni model XE 360 kalau tak silap. 360 ke 330? 360. Yang ni XE lah model sebelum ni. Tapi yang beza lantai yang sana dah siap, lantai ni kena pasang. Itulah perbezaan dia. Seorang lagi Roy belum sampai. Sekejap lagi kot dia sampai, dia on the way. Jadi tak ada apa-apa halangan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa ini, ada rezeki insyaAllah kan. Sebab hari ni air besar. Memang jarang orang turun air besar ni. Kita orang turun air besar, ikan besar, insyaAllah. Jadi tak ada apa-apa, boleh lancar. Bismillah. Let's go. Tengok arus. Udang melenting depan ni. Udang banyak betul. Udah langgar ya. Udah ambuk umpan. Sampai dah. Try main jig dulu sekejap. Tengok air pun baru nak jernih. Kotor ni, baru nak kotor. Cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, ni jig daripada Kongkang. Jadi kalau korang beli jig ni kan, kau simpan plastik ni 10, kau boleh dapat percuma satu jig. Ni color lawa ni, color gold ni. Uish, cantik betul. Minat betul lah dengan gold ni. Air dah kotor ni. Memang nak kena pakai rasuah ni. Okay guys, sampai satu spot lagi. Kita ubah spot. Matahari dah naik dah. Nampak matahari. Kita try main kat sini. Kita pakai UL, air jetik. Main UL je. Kena pun guys. Ni sikut ni. Ikan pertama. Fish on. Ikan pertama guys. Jig Kongkang dan SSO Fish Angler. Kan pakai jig. Go. Ada bukit dekat situ. Ada bukit situ. Baik, baru nak off kamera ni. Aduh, ada makan. Okay guys, kita try main teknik jig Apollo. Air bawah dah nampak kotor.
40 tu ada bubuh udang sikit. Cik. Ada dia. Ada anak ada pak. Jaring. Ush. Ush. Cak terbang dia. Udang. Udang dia makan belah atas lah tu. Dalam mulut dia siap ada sotong lagi. Apa ni? Dia dalam mulut dia ni. Geng, kena geng. Ni saya ni boleh ambil. Kenapa ni? Ambon. Alhamdulillah. Kita nak makan. Ni bubur udang. Nanti masa dia. Dia boleh kena kutip tu. Tak ada dia ada makan kena kutip. Right. Betul tempat dia. Tu dia. Memang kawasan dia Zaid. Tak kena jangan. Alhamdulillah. Kat sini dia duduk. Tu dia tengah haji, tengah naik ke atas dia ambil. Alhamdulillah haji kau kawan Oren. Tambah lagi seekor. Budak ni tak larat nak ikut dah. Tak kena. Ya Allah, dia ambil. Dia ambil tu, dia berenjut. Hui. Astaghfirullahalazim. Tu dia ambil. Ya Allah, tak kena. Aduh. Tak kena lagi. Ya Allah. Laju dia ambil. Tak kena. Tak kena lagi. Kau kena pun. Kena pun. Dia. Dia banyak kat sini. Kena lagi. Banyak dia. Dia banyak kepulan kat sini. Dan saya boleh makan. Dia macam bunyi. Kata buat ingat ke bot tu. Banyak kan ni. Adalah kan. Adalah kat sini. Ya. Cantik kali dia. Kendalah. Koring sedap. Terkejut tengok dia ambil. Terus dia bawa. Ush, jadi satu ikan ambil. Kenapa? Main tengah-tengah ni. Okay guys. Dia guys dah pukul hampir pukul 12 dah. 12 minit. Matahari terpacak ke atas. Kita pun dah nak naik. Tak dah apa kehausan. Dah puasa. Memang haus lah. Try lagi sekali kat sini kot spot ni. Kecil lah guys, tak ada yang besar-besar. Boleh lah lepas-lepas lauk je lah ni. Kamera satu lagi dah full pula bateri dia. Ni dulu tengok. Tahu lagi sebulan je nak. Ni makan sotong. Dia saja ke? Ampas tebu ni banyak. Kasar. Kabur. Alhamdulillah. Kabur. Hilang Jit. Dah cakap. Jit tu hilang. Jit hilang. Snap tu buka gila. Jit dah hilang. Snap dah hilang. Apa? Jit tu hilang. Tu masalah pakai snap ni lah. Risikonya. Snap biasa tu nampak. Kecil je. Alhamdulillah guys. Ada kelapa manis. Orang kamera sebaik lah. Tanda spot ni baik. Tanda 49. Dah boleh baca Pernah?
Ni campak je dia punya tu. Duduk tu. Ni lagi. Ya, Sean. Ni jenak. Oh, sangkut. Oh. Kau pecah saja sini. Banyak lah. Aku tak ikan tu. Tengok ekor dia. Tanda tu banyak. Sekut. Oi, duduk diam lah. Tengok ekor dia. Rabak ekor. Ni petanda air nak grow dah kat sini jadi. Okay, geng, ni last place ni. Tadi harap adalah ikan nak bantal dia. Dia air cetik ni. Kapu besar dia kot. InsyaAllah. Oh, tengok. Ada batu kawasan ni. Kat depan kita ni sekejap lagi akan sampai ke kawasan batu. Jom. Nak naik. Oh, nanti tak update ke darat ke? Hasil nanti dah tengok ke darat. Ada hasil tapi tak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah sampai alhamdulillah. Azan. Kejap azan. Tengok azan tu. Hasil ni tadi. Hasil Ha? Aduh, sayang. Oh, polo. Banyak pun. Boleh lah kan. Ni hasil ni. Alhamdulillah rezeki. Jadi sampai di sini saja video ni. Tu ada sebaik kapur dia last minute. Jumpa lagi video akan datang. Terima kasih yang menonton. Sampai habis. Assalamualaikum. Bye bye. Azan.